Assalamualaikum guys. Assalamualaikum semua. Hari ni Pan nak bawa pergi kenal dengan Pekan Bemberi. Pan duduk di Bemberi 5-6 tahun dah dekat Bemberi ni. Jadi Pan nak tunjuklah ada apa dekat sini yang boleh bagi Pan stay lama dekat sini. Jadi jom kita pergi kenal dengan Bemberi guys. Alright. Sebelum nak masuk Pekan Bemberi, kita singgah gambar dengan Fergus. Dia ni nama lembu, Fergus. Sana highway ke Bemberi guys. Kita boleh bergambar dululah dengan lembu dekat tepi highway ni. Okay guys. Panas dekat luar. Panas menerik. Panas menerik kan ibu? Panas terik. 33 darjah Celsius hari ni. Kira tak tinggi sangat lah. Biasa sebelum ni sampai 36, 38, 40. Kira normal lah untuk musim summer sekarang. Let's go, kita pergi ke Bemberi. Kombana Beach. Alright, sekarang kita di Kombana Beach. Ramai orang mandi kat sini. Musim-musim panas ni ramai orang berjemur. Dia orang Mat Saleh suka berjemur musim-musim panas. Di Kombana ni dia banyak juga tempat yang menarik dia. Okey, di sini dia ada macam tempat tengok dolphin, macam show lah. Kalau di dalam kita beli tiket dia ada show untuk tengok dolphin. Tapi Pan tak masuk hari ni. Dia ada dolphin yang liar. Kalau kita nak pergi tengok, ada aquarium dekat dalam. Cuba kita pergi try kat sana, tengok macam mana. Pan pun tak tahu boleh masuk ke tak. Mana ikan duyung? Ada ikan duyung kat sini. Wahai, kenapa ikan duyung ni lelaki? Kenapa ikan duyung ni? Oi, susah. Kat sini Kombana parking dia luas. Banyak parking. Tak payah risau pasal parking. Dan dekat sini ada tempat main kanak-kanak. Macam taman lah. Taman untuk kanak-kanak main. Jom Azad. Azad, cepat. Lena dia. Pakcik. Kat sini dia ada skuter. Yang ni boleh pakai. Tapi kena ada app lah. Kita download app dekat telefon. Mungkin dekat kampung pun ada. Baru boleh guna dia. Kita boleh pusing Bemberi dengan skuter ni. Oh, kita dah sampai tempat kanak-kanak main dah. Pan macam kuranglah sikit nak rekod di taman untuk tempat kanak-kanak ni. Sebab ada budak-budak kan. Jadi takut masuk muka anak-anak orang. Tu kanak-kanak meriah lah dekat sini. Hari ni bukan hari Minggu, jadi kurang orang main. Kalau hari Sabtu Ahad kira ramai. Dan mungkin belum lagi sampai dah pukul 3 lebih baru budak-budak keluar sekolah kali. Ke cuti sekolah sekarang, Pan pun tak tahu lah. Dekat sini dia ada art lah. Dekat sini dia ada art yang dia buat bentuk muka orang Aborigin lah. Orang Aborigin ni kira orang asal dekat Australia dulu lah. Sebelum orang yang kulit putih ni datang.
Itu sejarah dia kali. Ketak hidung Pan. Ketak hidung sikit. Apa ni? Sejarah kena peji lah. Pan tak tahu apa. Pan malas nak baca. Pan tak berapa nak suka membaca. Kat sana dia ada macam pondok yang untuk safety emergency, untuk membantu lah. Pan tak tahu panggil apa ni ibu. Ibu panggil apa ni yang macam The Rock pelakon ni. Day wash. Kat sini dia ada tempat bilas juga. Kalau kita lepas mandi pantai ke apa nak bilas, boleh bilas. Oh nak tekan. Dia ada pondok-pondok, 2-3 pondok dekat sini dan dia ada tempat barbecue. Dia ada tempat barbecue dekat sini. Padang dia pun cantik, rumput walaupun musim panas. Walaupun musim panas, rumput dia masih jagalah. Ada juga yang warna coklat dah jadi. Parking banyak dekat sini. Parking boleh parking sana. Dan kat situ ada macam kafe lah, macam kedai untuk kopi-kopi dan ada tandas dekat sana juga. Okey, jom kita pergi tengok tempat lain pula guys. Ada apa yang menarik dekat Benberi. Tak ada apa yang wow lah sangat, biasa-biasa boleh lah. Untuk yang mungkin Pan dah duduk kat sini lama, jadi Pan rasa dekat sini dah jadi macam biasa-biasa aja. Kalau macam awal-awal datang dekat sini Pan wow lah juga, tempat sini bersih, cantik apa semua. Apabila duduk selalu dekat sini jadi macam tak tahu nak review apa Pan. Patah ni 80 kilo orang naik ni. Oh good. Oh good. Ada apa jaga, okey? Okey. Lepas ni. Okey. Tinggi. Sudahlah. Patah tu. Okay guys, sekarang kita dah sampai tempat yang ketiga dekat sini. Tadi pertama Lembu, lepas tu kita pergi di Kombana Beach, lepas tu yang ketiga dekat sini. Sekarang kita dah sampai tempat yang Pan nak bagi kenalkan. Pan nak sebut nama dia, Pan pun segan-segan juga takut silap. Marston Hill Lookout. Dekat sini kita naik dekat atas, kita boleh nampak view 360 darjah Celsius. 360 darjah Celsius. Okay guys, jom kita dekat atas sini kita boleh nampak view sekeliling Benberi 360. Okay, kena naik tangga, tinggilah sikit tangga dia. Tangga dia berpusing-pusing. Kalau nak naik sampai atas pun boleh, sampai separuh pun boleh je. View pun dah cantik. Wow, very high. Zack, cantiknya view. Tengok perumahan-perumahan sebelah sini. Sebelah sini perumahan orang yang ada uang lah. Sebelah sini untuk orang-orang yang duit lebih. Dekat sini adalah pekan-pekan Benberi guys. Ni ada kedai-kedai, tapi kedai bar macam kedai restoran. Kebanyakan bar lah, 2-3 tempat bar. Dan ada kedai kebab, kokoro, macam tu lah. Kokoro? Ni kokoro ni makanan Korea ke Jepun, Pan tak tahu lah. Selalu kalau buat delivery, selalu juga pergi ambil order dekat sana. Kalau hari Minggu ni kat sini ni ramai parking apa semua. Orang pun ramai, parking pun tak cukup, susah nak parking. Tapi
Australia ni memang dia suka jalan kaki. Jadi dia orang parking jauh-jauh, dia orang jalan je. Kat tepi boleh jalan, dekat kira banyak tempat untuk jalan kaki lah. Dia memang utamakan jugalah. Kalau ada orang berdiri kat sini, kita kena bagi dia orang laluan dululah. Kita tak boleh nak pergi dulu. Macam ada orang berdiri tunggu limpas, kita kena bagi dia orang limpaskan dulu. Biasa Australia macam tu lah dia orang kat sini. Okay guys, ni yang tempat yang keempat yang Pan nak tunjuk. Kat sini macam taman je lah yang Pan nak tunjuk. Taman-taman untuk orang-orang Banbury ni memang besar juga. Macam taman skateboard, main-main aktiviti outdoor untuk budak-budak dia orang. Bagus lah, bagus, sangat bagus. Sangat bagus. Dia bagi untuk main basketball, main skateboard, main kasut tayar, kasut roda. Bagus-bagus. Untuk orang tua main apa ni, panjat-panjat batu. Macam tu. Memang terbaik. Kat sini macam padang basketball. Dan ni untuk apa ni, budak-budak main lompat-lompat ke apa, tak tahu lah. Kat sana untuk geng-geng skateboard dekat sana. Oh, memang terbaik. Ni boleh pusing kat alam ni. Tak boleh berhenti. Oh, tak boleh berhenti. Bahaya, bahaya, bahaya. Cuba lagi, cuba lagi. Ni yang tempat berlari. Kenapa dia bagi ke belakang? Dia untuk ke depan ni. Macam tikus berlari kat sana untuk main berlari-berlari. Pusing tempat yang sama. Oh, ada orang cari ketam dekat sini. Ni tempat orang main skateboard. Ada kanak-kanak main. Oh, ada game. Tengok. Tempat kanak-kanak main. Oh, jealous lah Pan. Tengok, Pan dulu tak ada pun tempat main macam ni. Tak ada lah. Tengok, oh baik kan diorang. Bayar teks mahal, kira berbaloi lah mak ayah diorang. Dalam memang tempat main skateboard ni. Berani dia orang main. Dalam tempat skateboard dia. Memang power dia orang. Kira ada aktiviti lah budak-budak jauh daripada dadah kali. Tapi kalau dekat kampung, di dalaman, senang lah sampai. Sebab kita tak tahu nak buat aktiviti apa kan. Senang-senang isap rokok kan. Lepas tu makin rosak-rosak sikit. Makin lama makin try benda lain kan. Dekat sini banyak aktiviti buat. Jadi tak bosan lah. Ada game, ada apa semua. Budak-budak pun sehat, macam cergas lah budak-budak dia. Yang Pan nampak lah, yang Pan nampak. Yang tak nampak tak tahu lah. yang setakat Pan nampak lah. Kat sini boleh lah kalau nak mancing ikan-ikan kecil. Dia ada jalan untuk kita jalan ni. Jalan ni untuk kita jalan ni, kira dia buat bagi ada boleh pusing Banbury. Boleh pusing Banbury untuk jalan kaki ni. Sebab dia orang memang suka jalan kaki guys. Diorang Mak Saleh dia suka jalan kaki. Kalau tak jalan dekat sini, diorang pergi trekking, hiking, pergi sana. Diorang memang suka aktiviti. Diorang salah satu aktiviti orang tua macam tu lah. Kat sini ramai budak-budak mancing. Kat sini bot boleh masuk keluar. Ni untuk tempat bot masuk keluar. Kat sana boleh turun bot. Biasa orang turun bot. Lepas tu keluar pergi ke laut lah. Pergi ke laut. Mak Saleh dekat sini biasa ada bot kan dekat rumah diorang. Diorang memang macam tu lah. Diorang memang suka beli bot. Diorang boleh beli bot lah satu seorang. Biasa dekat kampung kita memang nelayan je lah yang ada bot kan. Tapi dekat sini nelayan ke lelayan, saya tak tahu, yang ada bot, yang cari ikan ke laut lah.
Yang dekat sini orang rakyat-rakyat, orang biasa-biasa pun boleh beli bot. Kat sini dia buat macam bentuk bot lah yang tenggelam dekat sana. Yang Pak tengok dekat Google, yang Pak baca dekat Google sejarah dia ada bot tenggelam dekat depan sana. Jadi dia buat bentuk yang jabatan ni jadi bentuk macam di bawah perut bot lah. Kat sini ada hotel 4 bintang kat sana. Dan dekat depan tu dia ada kedai kedai halal lah. Kedai dekat Bemberi ni kedai halal tak banyak lah. Kedai kebab, kedai nasi biryani macam tu. Macam kedai Melayu tak ada kat sini. Kedai Melayu dekat Bemberi tak ada lah. Tempat untuk keluarga piknik macam tu lah. Diorang memang utamakan keluarga lah. Sana kedai halal. Dan sana tempat parking box. Dekat dinding ni dia ada untuk bagi kita panjat-panjat. Belajar untuk nak naik batu. Budak-budak belajar dekat sini dulu. Nanti dah pandai boleh pergi ambil kos naik batu. Terbaik Bemberi guys. Okay. Kat sini kedai Asia ada petai, ada budu tak ada budu. Macam kedai barang-barang Asia, kicap ke sos ke apa, adalah. Pergi beli petai dulu. Jalan dia tak sibuk sangat lah dekat Bemberi ni. Dia ada kedai kereta, kedai mancing, kedai BCF, kedai The Good Guys, kedai macam sofa-sofa. JB Hi-Fi tu macam kedai elektronik macam tu. Wow, sekarang ni kita di Turkey Point guys. Kat sini dekat sini kita boleh nampak dolphin lah. Kalau kita luck, kita boleh nampak dolphin yang liar. Tapi macam ada orang tangkap ketam. Budak-budak mancing kat sini Ramai orang mancing dekat batu sana tu. Nampak? Kena orang. Ada ikan je ni. Kat sini boleh nampak dolphin. Kalau dia ada lah. Biasa dia ada. Tapi waktu biasa dia datang mungkin gelap-gelap sikit, time nak balik ke rumah. Mungkin waktu yang dia masuk ada dia time gelap-gelap, matahari nak jatuh macam tu. Sana ramai juga, ada orang mancing, ada orang pasang kemah, ada pasang awning, family mancing ikan kecil-kecil. Okay, kat sini lagi satu tempat yang Pan nak tunjuk untuk family yang dah ada family, kita boleh piknik dekat sini. Kat sini taman dia lah, rumput dia cantik lah. Dia ada tempat kanak-kanak juga yang main. Kat sini kita boleh naik macam yang dekat tadi di sana. Ni jalan juga ni. Jalan ke parking juga. Ni tempat parking basikal, skuter. Kat sini macam boleh duduk lah, teduh-teduh. Family sampai tika dekat sini, boleh piknik. Ada orang pernikahan. Dan dekat sana ada tempat bakar-bakar barbecue, ada tandas. Let's go. Oh, view cantik. Bukan view cantik, macam aman, tenang, aman damai. Tak macam dekat city ke apalah. Kalau Bemberi ni sebab dia tak busy sangat lah. Hari-hari biasa pun kurang busy, hari Minggu pun busy tapi taklah busy macam dekat city. Jadi Pak lebih suka hidup yang macam ni lah. So, okay guys, kat sini Bemberi guys. Tengok jalan, dia buat jalan untuk pergi ke dalam kebun. Tapi dia tutup, mungkin dia tengah renovate tu jalan kaki, jalan basikal. Kat sini macam skywalk tapi dia ada untuk kanak-kanak boleh main.
Ada tangga untuk kanak-kanak. Ni Azad Jibril, slider. Ni untuk kanak-kanak. Kira mencabarlah juga nak limpas dekat sini. Bersih je taman dia. Ada satu tu plastik, macam sabun kali. Kira susah lah nak jumpa plastik-plastik sampah yang merosakkan alam. Diorang memang jaga. Putih-putih rokok pun tak ada kat sini guys. Putih-putih rokok pun tak ada. Mana ada orang bubur pasir kat sana? Tandas dia. Ni dia ada untuk, dia memang, dia orang memang penting untuk kanak-kanak, untuk budak-budak nak tukar pampers dan orang tua lah. Dia memang bagi penting lah kepada dia orang. Dan Pak nak tunjuk ni biasa je dekat sini ni. Tapi bagi Pan rasa amazing lah. Sebab dia bersih dan dia ada untuk orang tua. Dia macam memang jagalah dia punya rakyat. Tandas pun cantik je. Ada tempat jalan, taman dia orang pun cantik. Kira okey lah. Pak nak tunjuk ni lah. Tempat lain-lain, daerah-daerah lain pun lebih kurang lah kecantikan dia orang. Kira komuniti dia orang ni kira orang yang ada tamadun lah. Kira jaga kebersihan apa semua. Go drum. Ketuk-ketuk papa rekod awak. Ha? Sudah kayak main Berat sekali. Tidur dulu guys. Kat sini boleh tidur seronoknya. Kalau tidur lagi sikit ni, lena ni. Ada bulan dah pukul 5:30. Bulan dah duduk di tengah-tengah langit dah. Dekat sini dia ada sedia air yang bersih. Boleh minum. Nak isi masuk botol ke, nak minum dengan mulut kau boleh. Tekan dekat sini. Ya. 1, 2, 3. Tak ada air. Lambatnya keluar. Kenapa ni? Awak tak baca semua. Muhim. Okay. Ramai dah ada orang datang bawa family diorang. Mungkin baru balik kerja kan. Jadi bawa anak-anak datang piknik. Anak-anak datang piknik. Seronok lah hidup diorang dekat Australia. Dia ada sedia untuk buang tai anjing lagi. Macam anjing kita kalau ada anjing lah. Cabut satu pop untuk ambil tai anjing. Lepas tu buang di dalam tong sampah. Comelnya van dia. Ni was baby. Punya. Back beach di sana. Sana ramai juga ramai surf. Dan area perumahan di sini cantik je. Dia style macam Malibu. belah-belah duduk di dalam California. Ya, banglo-banglo. Bisa je. Tapi banyakkan dekat sini dia lebih buat kepada, dia lebih buat macam panggil apa, Airbnb. Bagi sewa kalau boleh tengok view sunset jatuh sebelah kanan kita. Wow. Sekarang kita di Back Beach guys, Back Beach. Yuhu. Tapi ombak dia tak besar sangat hari ni. Biasa ada orang main surf dekat sini.
Ramai budak-budak surf dekat sini. Biasa ombak ada hari yang ombak tinggi, ramailah orang main surf. Tapi hari ni ombak dia tak tinggi, kurang orang main. Okay, sunset kita dah nak turun. Pan nak letak time lapse dekat bagi tengok sunset kita. Okay guys. Okay guys, kita baliklah. Belum lagi gelap sebab matahari belum lagi jatuh habis lagi, tapi dia terlindung awan. Jadi tak nampak yang matahari betul-betul tenggelam lah. Dia sampai mungkin sikit lagi nak sampai di nak tenggelam semua, tapi dia terlindung awan. 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 Terlindung awan. Ketawa ibu. Okay guys, kita orang dah on the way balik. Kalau tengah malam tak ada apa lah yang menarik dekat Bunbury selain daripada